wabarakatuh. Salam sejahtera. Alright, saya approvekan few request tadi untuk kita punya Iqbal. Lepas ni saya approvekan sebab anda hantar email. Jadi saya kena masukkan dekat ni nanti. Yang lain saya dah approvekan. Jadi kalau ada lain, saya dah bagi siapa yang tak sempat lagi, okay, anda boleh email saya untuk dapatkan akses kepada chat profile saya. Kalau anda terlepas tadi, ni kalau tak nampak saya letak besar-besar lah mata saya pun saya faham anda tengah tengok dekat phone. Ini saya punya email address. Kalau tak nampak lagi, tak tahulah aku. @gmail sampai tak cukup dia. .com. Tarik sebelah kanan sikit kan. Macam mana nak tarik dia? Ni email saya. Dah. Cukup besar tak? Dah cukup besar tak email tu? Email saya sekarang. Kalau boleh saya nak nantilah saya akan work dengan tim kita. Kalau ada yang macam ni, kita letakkan satu tempat di mana anda boleh dapatkan dekat XM. Bukan daripada saya. Itu nanti. We will kita akan belum lagi meeting pasal benda ni. Asalnya kita belum meeting untuk kita punya lama tak meeting. Okey. Jadi kita masuk topik kita, ada dua topik. Topik pertama kita, sistem dagangan, asas struktur pasaran dan jenis sistem bersesuaian. Okey. Jadi asas struktur pasaran, semua tahu benda ni. Bullish, bearish, sideways. The thing is, tak semua teknik sesuai untuk nak trade dalam semua jenis market. Faham tak? Ada market, ini market dia. Dia macam ni. Ada tak bila anda pakai teknik anda, bila anda trade, senang je dia pergi. Entry, kena tempat entry, dia pergi cantik. Buy ataupun sell. Ada hari, kau buy jadi sell, sell jadi buy. Faham tak? Semua kita pernah lalu yang tu kan. Cantik dia naik ni. Kau buy je atas, dia turun menjunam. Kan? Kau buy tadi. Alamak, dia jatuh. Kau sell, dia naik. Kan? Cantik. Kau kejar market kan. Dia macam lari 4 kali 100. 4 kali kau kena SL. Ataupun tak sempat 4 kali, akaun dah tak ada. Okey. Apa yang anda buat, anda pergi, katalah entry anda, ni saya kongsikan tip dia. Entry anda time frame berapa? Okay. Tengok entry yang TP, yang cantik pergi. Kau entry dia cantik pergi. Yang ikut teknik, jangan yang tekan tu lain. Okay. Tengok apa dia, tengok yang kena TP. Entry, sini TP, dia pergi. Cantik je. Okey. Pergi 2 time frame, screenshotkan rupa apa chart tu. Screenshotkan dia. Alamak, tiba-tiba connection loss pula. Okey, dah okey kan? Tiba-tiba hilang. Okey. Screenshotkan yang kena TP tu. Ini hari-hari kau kaji. Kenapa kena SL? Kaji kenapa untung. Baru kita kaji kenapa rugi. Sebab kita nak pegang yang untung tu. Bukannya kena semua teknik dia tujuan untuk buat duit. Dan setiap teknik akan perform dalam bentuk market berbeza. Okey, saya nak sharekan kepada anda benda yang kita pernah cover sebelum ni. Bila anda trade, pegang macam mana pun, fundamental ke, sentiment ke, intermarket ke apa, anda kena menguasai technical. Macam mana pun. Yang bagusnya untuk trader currency gold ni, kebanyakan yang ada dekat sini, ada yang saham, okay, kebanyakannya, anda mempunyai penguasaan teknikal yang okey, kebanyakannya. Jangan terkejut kalau anda jumpa trader, terutamanya mereka yang tak trade CFDs, mereka yang trade
trading saham kebiasaan bukan semua, anda akan terkejut dengan yang dia tahu support, resistance, trendline. Bagus sikit dia adalah bullish engulfing, bearish engulfing, pin bar. Sama ada tukul ke apa ke kan. Tapi anda cerita sikit mengenai Fibonacci, dia orang tak tahu. Anda cerita sikit mengenai pivot, lagi dia tak pernah dengar. Jangan terkejut. Sedangkan bagi kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakan trader gold dan juga currency, pivot Fibo tu dah makanan. Okey. Tapi apa pun, kuasai secara lengkap. Maksudnya, kuasai jenis carta, konsep asas pasaran, dan pastikan teknik anda sesuai kepada bentuk market tadi. Teknik anda ada cara untuk mengenal pasti jenis pasaran. Basic dia macam ni. Kita pergi kepada asas yang paling asas lah, iaitu jenis carta. Chart sendiri terbahagi kepada dua. Saya sebenarnya dah buat slide untuk semua ni sebenarnya. Tapi saya dapati tak relevan. Sebabnya kita punya topik setengah jam. Kan hari-hari aku cerita pasal candlestick lah pula kan. Kita ada Imran, kita ada Imran lah yang buat Tradepedia yang cover itu semua. Jadi saya tak nak duplicate lah apa yang Imran cover. Sebab technical ni dia sama je. Kalau benda asas lah dia sama je. OHLC kan. Mana ada OHLC lain, kecuali kau punya OHLC tu tak tahulah dari mana mimpi dapat cerita dapat teknik. Okey, kita pergi pada paling asas lah, jenis chart. Jenis chart terbagi kepada dua, iaitu chart yang price, harga bertukar boleh ditukar, ataupun masa. Yang masa ni adalah seperti line chart, bar chart, candlestick, Heiken IC. Itu adalah masa. Maksudnya masa M5, habis M5 dia akan tukar chart, dia akan bergerak. Yang macam chart harga ni, M5 kalau chart tak bergerak banyak ni, dia tak bergerak, dia situ je. Cukup katalah anda setkan 10 pip gerak, baru dia gerak. Nvidia, Renko, Kagi, Tree Line, tak apa. Okay, kita lihat kepada, kalau anda menggunakan support resistance, anda boleh gunakan antaranya point and figure, ataupun anda boleh gunakan Renko. Saya akan suggest untuk anda gunakan Renko. Sebab anda akan dapati tempat support dan resistance tu lebih clear. Renko ni apa? Butter. Ni batu. Boleh dapatkan dekat MT5, dekat marketplace, ataupun anda gunakan macam dekat macam dekat dekat TradingView, investing.com. Okey. Ini rupa Renko. Ni rupa Renko. Renko chart ni simple untuk kita nak tengok support resistance. Ni rupa dia. Jadi anda boleh setkan chart dia. Contohnya macam ni, saya guna ATR. Ada yang menggunakan untuk kelazimannya, sama ada anda gunakan ATR ataupun size traditional ataupun percentage. Itu yang tiga cara dia. Kebanyakannya ada yang gunakan traditional. Traditional ni payah sikit. Saya tak berapa setuju dengan traditional sebabnya berapa size, maksudnya macam ni, macam gold ni, dia bergerak berapa sen, ataupun ada yang kata gold guna pip, berapa point whatever lah. Dan kita akan alih dia ke atas. Ni apa chart ni? M1. Ni cerita semalam M1. M1 semalam dah trigger. M1 semalam dah trigger is. Okey.
Jadi apa dia, anda setkan berapa banyak. Saya gunakan ATR 14, maksudnya dia akan ambil range 14 di belakang ni, range dia atas bawah, average dia, kalau dia break range tu, average dia purata, katalah purata, harga atas ni, saya bagi contoh lah. Contoh. Okay. Ni naik, besarlah pula. Okay. Ini naik daripada kosong. Nak faham dia macam ni, ini kita ambil kosong lah. Ini apa dia, ini adalah 10 dan ini ambil masa 14 kita tengok daily chart contohnya, daily chart. Ha, 14 hari. Jadi dia punya average ni adalah 5. Low to high dia. Jadi bila bergerak kat sini, selagi dia tak bergerak 5 butter, 5 dolar, ini tak bergerak. Faham tak? Dia tak bergerak. Dia situ je. Dia dekat 10 tu. Dia punya tu kat situ je. Katalah price bergerak naik 15 dolar, barulah dia ada satu butter ke atas. Faham tak? Dia tak ada bergerak 5 butter, dia tak bergerak. Dia akan ambil range baru dah. Di sini mungkin dah jadi 2 kan. Sini dah 15. Apa purata belakang dia? Dia akan sentiasa mengira. Saya gunakan ATR 14. Okay. Ini senang untuk anda nak tengok support resistance. Kan? Kalau engkau tak nampak support resistance yang ni, tak payah trade lah. Senang. Mac, resistance dekat mana, Mac? Kalau kau tak nampak, Mac, itu resistance dia. Ini support dia. Kalau kau tak nampak support resistance kat sini, susah. Okay? Itu range dia sekarang. Kan? Kalau tak nampak support resistance ni, susah. Itu masalah besar tu. Okay. Bagi mereka yang gunakan SND contohnya, ataupun anda menggunakan ni. Lepas ni kita tengok kenapa ini penting. So, anda sebenarnya dekat sini, anda ada satu range. Anda ada satu range kat sini. Tak payah, itu senang sangat. Anda ada satu range. Dekat sini pun anda ada satu range. Contoh untuk gold ni. Situ pun ada satu range. Nampak? Bagi mereka yang gunakan SND, bagi mereka yang menggunakan SND, faham tak apa saya tunjukkan kat situ? Now, anda tukar kepada candlestick. Then, anda tahu mana yang sebenarnya zone yang anda nak lihat. Tak perlu yang noises ni. Itu semua dia akan buang yang noise. Yang atas ni kadang-kadang price tak sampai kan. Dia akan buang noise tu. Tu kadang-kadang kan kita tunggu, yang guna SND akan faham apa maksud saya ni. Kau tunggu dia retest sini kan. Tapi dia tak sampai. Dia sampai ke kotak sini saja, lepas tu dia reject. Kau tunggu sini, dia tak sampai pun kotak tu. Dia sampai kat sini, dia sampai kotak ni lah. Dia tak sampai yang atas ni. Kita akan tandakan atas ni kan, kalau SND kan. Kita akan tandakan atas ni. Itu contoh dia lah. Sama juga dekat sini. Anda akan tunggu yang kotak bawah ni kan. Ini kotak anda. Jadi dia memberikan zone yang lebih bagi mereka gunakan supply and demand lah. Ataupun anda nak gunakan RBS SBR. Bagi siapa yang menggunakan RBS SBR, ini memberikan anda maklumat kat mana anda nak tengok, faham? Anda nak tengok candlestick rejection.
Dengan tanda line, jangan tanda zone. Tak adanya guna tanda line. 3 line ngam. Sama, dia guna 3 line pun boleh Sunbi untuk arah market. Renko, itu satu kelebihan Renko. Kagi pun bagus. Tapi saya tak nampak kegunaan kagi yang sesuai. Mungkin ada mereka yang guna lebih cantik daripada saya lah. Okay, candlestick of course OHLC, Heiken IC memberikan lebih cantik nak tengok trend lah. Itu Heiken IC. Okay, dan kuasai salah satu daripada teori kitaran pasaran. Sama ada Dow ke, Wyckoff ke, kebanyakan orang dia menguasai Dow. Low, high, higher, low, high, high. Itu kena ada. Anda tak dapat cuma enter, guna, saya ada teknik saja untuk entry. Dia kena ada pemetaan tu. Okay. Kalau tanya saya guna ke tak? Tak. Untuk rank, saya tak guna support resistance. Saya guna Fibonacci. Ada beza dia is. Sebab itu, anda kena faham sistem pemetaan anda. Okey. Untuk Renko chart, dia membantu mereka yang menggunakan Dow. Dia membantu mereka yang menggunakan Wyckoff. Dan dia membantu mereka yang menggunakan Hearst. 3 ni cantik untuk nak masukkan penggunaan Renko punya low and high tadi. Sebab turning point dan anda akan dapati kat mana spring, kat mana dia punya, kat mana lain-lain lah dalam Wyckoff. Itu satu bagusnya Renko ni. Yang noises, saya faham is yang noises. Dia bagus untuk tu. Kita tahu kat mana noise. Okay. Untuk Elliott dan Gunn, dia tak sesuai anda gunakan Renko. Ada orang cuba buat Elliott gunakan Renko, tak dapat. Tak dapat. Elliott dan Gunn, dia guna apa? Elliott dan Gunn, dia gunakan bacat. Ini bacat, ini eksklusif. Kebanyakan guna 14. Kebanyakan. Dua ni guna bacat, kalau nak tahu. Anda boleh tengok buku dia pun buku guna bacat kan. Guna bacat. Even Hearst yang memasukkan faktor time, dia cantik apabila anda masukkan guna yang tak chart yang tak guna time. Try dulu, tak percaya. Anda akan dapati identification of cycle dia lebih cantik. Kalau rajin lah. Tapi kuasai salah satu. Jangan tak ada. Saya ada teknik entry bang. Anda kena ada teknik pemetaan. Ini teknik pemetaan. Kelima-lima ni teknik pemetaan. Dow, Wyckoff, Elliott, Hearst dan Gunn. Dan teknik entry lain. Dalam Dow ada banyak. Contohnya SND. Anda ada BBMA. Tu adalah dalam Dow. Faham? Apa-apalah teknik, kebanyakannya Dow. Kebanyakan teknik adalah Dow. Okay. Saya based on not really Elliott, Gunn agak mistik, yes. Sebab tu saya ada cukup slide untuk nak ceritakan Gunn. But will I nak ajar dia? Tak. Sebab dia agak susah nak diajar. Sedangkan yang saya cerita Elliott ni pun ramai lagi masih terkapai-kapai kan. Ni kita masuk Gunn kan, pingsan orang. Okay. The thing is, apa juga cara anda trade, pastikan dia sesuai kepada jenis pasaran. Sebabnya, prestasi strategi dagangan akan berbeza dalam jenis pasaran berbeza.
So, seperti saya sebut awal tadi, apa yang anda buat adalah screenshotkan yang entry anda kena TP. Lain kali, bila anda buka chart, anda pergi 2 time frame atas, itu tempat, itu normally anda punya direction. Direction hari ni saya tengok daily contohnya, ataupun H4, ataupun H1, ataupun M15. Saya entry dekat M5 bang. Itu contoh dia. Jadi anda tengok direction M15. Itu tempat anda tengok market type tadi. Lain kali M15 anda nampak market type macam tu, kau cari entry. Guna teknik anda, tengok tempat nak entry dia. Faham? Anda cuma cari trade, anda cuma trade market itu. Dia jadi masalah kalau orang tu saya trading gold je bang. Itu yang jadi masalah. Tak, the thing is, sistem signal berkenaan dia based on teknik apa. Kalau dia cuma main tekan je, tu masalah tu is. Yes. Kalau dia ada berpandukan berpandukan kepada satu sistem dan dia selain daripada untuk entry dia kena ada kaedah exit, then you have a system. Apa itu trading teknik? Trading teknik adalah basically dia ada benda ni. Satu, arah. Buy, sell ataupun sideway. Dua, entry. Tiga, exit. Exit ni adalah dua. SL, TP. Kalau teknik tu tak ada SL, tak ada TP, itu bukan teknik. Itu suka-suka. Nombor 4, manage. Pause. Adakah dia akan set BE? Adakah dia akan set selling stop? Adakah dia akan cut loss, cut TP? Tapi dibuat berulang-ulang. Ini adalah 4 komponen untuk trading teknik. 4 komponen ni kena ada. Jadi apa-apa signal yang base, yang ada 4 ni, okey. Tak kisah signal ke, tak kisah apa ke, asalkan 4 komponen ni wujud. Dan dibuat sama berulang-ulang. Jangan sekali ni entry macam tu. Sekali ni teknik killer. Ni teknik killer 2. Teknik killer dia sampai 118 dah teknik killer ni. Tak juga killer-killer. Akon kena kill ada lah. Teknik killer 1, killer 2. Macam-macam teknik killer ada. The thing is, fahamkan teknik terbahagi kepada 3 jenis. Retracement, breakout, contrarian. Teknik retracement sesuai dan breakout sesuai kepada market yang trending. Kalau kau belasah retracement dengan breakout dalam sideway market, pengsan tu. Teknik contrarian sesuai kepada sideway market. Dan anda kena tengok diri anda juga. Sebab seorang yang tak ada disiplin, dia tak dapat nak trade contrarian. Sebab bila breakout, dia akan, tak apa, aku hold dulu. Kalau anda jenis trader macam tu, janganlah atas sangat ni sell dulu. Nak jatuh ni, jangan. Ni dah sampai resistance ni. Tu bahaya. Anda kena tengok diri anda juga. Dia sesuai kepada mereka yang berdisiplin. Mereka yang tak ada disiplin, ada SL pun kodok lari-lari SL. Janganlah pakai contrarian. Ima pun market tu sideway. The moment silap, dia tak reti silap. Dia pegang juga kan. Tu terduduk. Faham? Anda kena kenal diri anda. Setiap teknik ni ada kesesuaian dia. Mereka yang okey, kalau loss saja, kalau floating cut, itu sesuai breakout. Ni yang jenis hati kering. Hati kering. Trader hati kering, breakout. Faham tak? Hati kering. Price breakout, dia tekan entry. Lepas tu, reverse balik, dia terus tutup. Tu breakout. Dia pergi, dia pegang.
Tu sesuai kepada mereka yang trading breakout. Kebanyakannya sesuai kepada teknik retracement. Breakout, balik, trend dah nampak. Kebanyakan. Tapi kaedah ni dia sesuai kepada mereka yang sabar. Kalau kau tak sabar, tak dapat. Trading ni bukan untuk semua orang. Dia ada personality tertentu untuk trading. Faham tak? Anda tak ada disiplin. Kau masuk contrarian, belajar SND kan, habis. Supply zone, demand zone kan, masuk dia breakout. Alamak, kan, rejection dah ada tadi. Teknik breakout untuk market 3-3 biasa senang meninggal. Dah 3-3. Jadi dia ada teknik tertentu untuk jenis market tertentu.